Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni ada sebuah motor Inspira. So Inspira ni mengadu kat kita. Ada bunyinya kadang-kadang, tapi bila pagi tu memang kuat. Bila pagi bila nak reverse, bunyi tak 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 tak. Lepas tu bila macam dah jalan tu, dia dah jarang-jarang bunyi lah, dah kurang. Untuk bunyi-bunyi macam ni kita kena tanya owner dulu, bunyinya time bila. So dia cakap bila time reverse pagi-pagi. So kita cuba reverse tu, umpama kita tu ada load. So kita reverse dengan belok. So bila kita reverse dengan membelok steering, load akan jadi tinggi sebab dia nak kekalkan timing engine tu. Bunyi tu kurang macam bunyi saya cakap tadi, tak 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 tak. So kat situ kita pakai dua orang lah, seorang dekat dalam, seorang dekat luar. Okay, reverse. Okay, brake. Okay, reverse. Brake. Okay, reverse. So bila kita check pakai kita punya barang doktor ni, kita check dengan pakai telinga, bunyinya memang yang apa kita jangkakan lah, memang bunyi pada one way bearing alternator. So ni one way bearing alternatornya, kita boleh tengok. Okay, untuk one way bearing alternator ni, cara-cara kita nak check dia salah satunya macam gini. Okay, kita tengok yang baru. Kalau yang baru, kita pegang tengah ni, nampak? Dia ngikut. Itu yang dinamakan one way bearing. Kalau contoh bearing yang rosak, kebiasaan dia kadang bunyi macam gini, dia slip. Bila kita berlawan arah jam, puli ni boleh pusing. Dia jadi macam dalam ni, sebab dalam ni ada kelas. So benda ni akan main. Bila kita pegang tengah ni, nampak tu, dia jadi loose tau, loose. Lepas tu dia ngikut macam ni depan dengan belakang, tapi di belakang ni dia dah loose. So memang masalah lah, sebab function dia macam tensioner juga. Dia menyerap tekanan. So bila dah macam gini, bila dia slip tu, benda tu yang akan bunyi, dalam ni ada kelas. So kita test yang baru punya. Okay, buat sementara kita tengok dia ngikut, belakang pun ngikut. So dia fit dalam dia tu. Kelas, maksudnya kelas dalam dia tu okey lah. Dah check one way bearing ni masalah, kita check sekali alternator dia. Kita check alternator dia dalam dia ada bearing. So dalam dia ni ada bearing. Kita boleh tengok dalam dia ada bearing tau. Atas dengan bawah. So benda ni yang buat main ni, supaya licin. So kita nak tahu bearing tu okey tak okey, kita ambil kita punya doktor ni, ambil skru untuk Allen key ni, kita masukkan. So kita pusingkan ni, kita pusingkan kan. Pasal pusing tu kita dengar pakai ni, dengar. Okey, kalau bunyi tak ada kasar, bunyi licin je, okey, cantik, tak ada masalah lah untuk bearing alternator ni. Bila kita dah buka alternator ni, kita kena buat belting, tensionernya kita kena longgarkan. Cek sekali ada puli dia, dua-dua ni. So ada puli dia ni memang ada bunyi lah. Okay, kita tengok. Tu. So kita cakap dengan customer, sekali kerja terus. Sebab dia punya bearing ni pun, dia puli ni pun dah makan. Ni yang buat makan dekat belting tu. Sebab benda ni bila kita macam ni, tengok macam okey kan, bila belting tu dah tegang, dia jadi beban. So bila beban, yang bunyi dia akan kuat. Takut nanti belah sini settle, belah sini pula yang bunyi. Lepas sekali kerja. Lagi satu, jangan lupa krem puli. Krem puli kita check sekali. Ni kita tengok, kalau kita tengok dampernya tak ada masalah lah. Okey, alhamdulillah selesai pemasangan. Kita test. Kita pergi test run. Pastikan kereta buka aircon.
buka lampu. Macam saya cakap tadi, umpama kereta ni bunyi kena ada load dekat area belting ni. So bila kita dah check macam video yang saya tunjuk, so bunyi dah tak ada lah bila kita test tadi tu. Dia kita boleh tengok kat sini. Kat sini one way bearingnya. Tu. Okey. Selesai. Bunyi settle. Dah senyap lah. So next punya appointment, customer dah boleh standby untuk leaking lah. Kita dah cakap dengan dia. So tu saja fokus saya hari ni. Semoga ia bermanfaat. Jangan lupa like, comment and share, dan support Faizulan Auto. Assalamualaikum. Bye bye.